Lepas saya baca report tu, saya pergi ke police station kat PJ dan lepas tu Sentul, and then saya minta polis siasat salah guna kuasa oleh Perdana Menteri. And then sampai hari ni dah masuk ke bulan 9, tiada apa-apa siasatan telah dibuat. Sampai hari ni saya pun tak tahu siapa IO dalam kes ini. And then ada saya punya lawyers telefon tanya perkembangan kes ni, tak ada jawapan. Tulis surat pun tak ada jawapan. Saya buat report supaya IPCC dengan berani investigate kenapa polis tidak menyiasat report saya tu, dengan kenapa tak ada siasatan, kenapa saya telah namakan Bloomberg punya report tu telah namakan Perdana Menteri. Sampai hari ni Perdana Menteri pun tak disiasat. So saya harap IPCC dapat dengan beraninya menyiasat the Prime Minister and dengan report saya lah.